Motor ni kalau korang lama sangat atas jalan, korang standby je guys. Kenapa? Ada pemanas telur. Ini dia 3 benda menarik tentang QJ Motor SRK 250R. Jom kita tengok. So yang pertama sekali, dari segi design, korang boleh nampak dari depan nampak begitu sporty, yang dengan lekuk-lekuk yang sangat tajam, dan winglet yang menyelah seperti ampaian baju. Sekali pandang nampak macam Ducati, tapi dua kali pandang nampak macam kopi ori. Yang kedua, dari segi ketinggian, motor ini tak terlalu tinggi. So motor ni sesuai untuk para beginner yang baru nak berjinak dalam bidang sport bike. Especially untuk akak-akak kitchen di luar sana yang berketinggian 150 dan ke atas. Lampu LED dengan winglet yang tak relax, dengan ABS dual channel, dengan meter digital, dan ada charging port Type A dan Type C. Wow. SIM menggunakan kunci. Noob. Berketangkian 12 liter. Dengan riding position yang selesa, menjamin keselesaan perjalanan harian anda. Motor ni kalau korang lama sangat atas jalan, korang standby je guys. Kenapa? Ada pemanas telur. So dengan motor yang spek padu macam ni, harga bawah 11,000 memang berbaloi sangat untuk korang guys. So jangan lupa tekan beg biru di bawah dan tekan link di bio. Let's go.